Apa kelebihan kita simpan emas melalui akaun emas Gap Public Gold ni? Kelebihan pertama, Tuan boleh simpan emas bila-bila masa, transaksi selama 24 jam. Tak perlu nak keluar rumah, Tuan boleh klik sahaja button yang ada kat akaun emas masing-masing. Dan simpanan emas yang kita boleh buat adalah minimal RM100. Contohnya, melalui akaun emas Gap ni, saya klik button top up dan saya masukkan RM100, akan terus keluar berapa gram emas mengikut harga emas semasa. Kalau ada bajet lebih, boleh simpan lebih. Contohnya, saya masukkan RM1,000, terus dapat lebih banyak gram emasnya. Yang kedua, tiada komitmen bulanan. Kita tak wajib pun simpan emas setiap bulan. Bila-bila kita ada duit untuk simpan, kita terus alihkan dalam bentuk aset emas. Paling penting untuk simpanan kita bertambah dengan cepat, kita kena konsisten. Dan kelebihan yang ketiga, kita boleh keluarkan emas fizikal macam ni daripada akaun emas Gap. Dah ada 1 gram dalam akaun, kita boleh terus keluarkan 1 gram. Tapi kebiasaannya penyimpan emas yang akan teruskan menabung. Simpan sikit-sikit secara konsisten. Contohnya 1 gram 1 bulan. 12 bulan tanpa ada 12 gram emas, kebiasaannya penyimpan emas akan ada lebih daripada tu. Dan bila gram emas tuan banyak, tuan ada pilihan sama ada tuan nak keluarkan item gold bar ataupun dinar. Asalkan gram emas itu mencukupi. Dan emas tu akan dipos ke rumah secara berinsurans ke rumah tuan ataupun emas yang beratnya lebih 22 gram, tuan kena buat appointment dan ambil emas di cawangan berdekatan. Tuan hanya klik button withdraw dan tuan boleh pilih pelbagai design yang tuan boleh withdraw dari akaun emas. Jadi inilah kelebihan yang tuan boleh dapat dengan menabung melalui akaun emas Gap Public Gold. Daripada kita simpan duit tapi selalu bocor, mereka yang dah simpan emas seseronok nampak hasil simpanan mereka tak bocor, malah nilai simpanan makin lama makin meningkat. Kalau tuan belum ada lagi akaun emas Gap Public Gold, boleh rujuk pin video cara daftar akaun emas secara percuma ataupun boleh klik link kat bio dan tuan boleh bermula simpan emas ikut bajet masing-masing. Jangan lupa follow untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.